untuk mendapatkan sijil kelahiran dengan JPN, kenalah isi borang. Mudah aja isi borang. Berapa ramai rakyat Malaysia yang dapat sijil lahir. Tak ada komplain apa pun. Peguam ini highlight, JPN mempersulitkan sebab arahkan family ini supaya dapat sign wakil rakyat. Terus wakil rakyat pun boleh, pegawai kerajaan pun boleh. Mana-mana lah nak mengesahkan aja. Semalam ada satu peguam. Dia bawa satu perkara tentang ada seorang kanak-kanak umur 17 tahun yang mahkamah telah membuat keputusan supaya anak ini diberikan warga negara. Jadi mahkamah telah mengarahkan Jabatan Pendaftaran Negara untuk memproses dan melaksanakan keputusan mahkamah. Jadi peguam ini dia telah membuat satu kenyataan. Kenyataan dia itu saya fikir punya memberi gambaran yang tak tepat sama sekali. Diberi gambaran bahawa JPN sengaja melengahkan. JPN ini mempersulitkan. JPN sepatutnya dengan mudah boleh melaksanakan keputusan mahkamah tentang warga negara. Yang tak disebut oleh peguam ini adalah yang pertama, kes ini memang dalam makluman Jabatan Pendaftaran Negara. Dia semuanya bermula apabila parent kepada anak ini datang ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk buat MyKad. Dan melalui penampilan fizikal, kita dapati bahawa anak ini dan parentnya langsung tak seiras lah. Ya. Jadi bila kita siasat, parent mengakui bahawa anak ini maklumat kelahirannya diberikan oleh sebuah hospital swasta. Dan hospital swasta tu memang dalam senarai hitam Jabatan Pendaftaran kerana kegiatan untuk mengeluarkan maklumat kelahiran bagi mana-mana orang yang nak dapatkan sijil kelahiran dengan JPN. Mana sindiket penipuan. Ketika umur dia 12 tahun, masa baby tak apalah, merah lagi. Tapi masa umur 12 tahun, terserlah lah. Jadi parent dia setelah disiasat mengaku. Itu cerita sebenar. Itu peguam tak sebut. Cuma bila keputusan mahkamah itu dibuat 8 Disember tahun lepas, JPN diberi masa sebulan untuk facilitate. Jadi dia mesti bermula dengan step yang pertama. Apa dia? Sijil lahir yang sah mestilah kita keluarkan semula. Jadi saya nak tegaskan yang pertama, JPN akan tetap melaksanakan perintah mahkamah untuk memastikan anak ini mendapat warga negara. Noktah. Itu tak ada isu apa. Yang kedua, JPN akan mulakan dengan mengeluarkan sijil lahir secara pendaftaran lewat lah. Sebab budak ni umur 17 dah. Mengikut Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian. Supaya kita betulkan balik proses kerana parent ini asalnya mendapat maklumat kelahiran itu berdasar kepada pusat kelahiran yang kita dah ambil tindakan pun. Selesai saja dapat sijil tu, kita akan keluarkan MyKad seperti biasa. Tak patut jadi isu pun.